Hari ni aku nak share dengan korang New Cat VCO. So, to talk about this product, aku dah memang pakai this New Cat VCO untuk kucing aku for quite some time. And memang aku suka dia punya, aku rasa to tell you the truth, aku suka bau dia tau. Sebab whenever kalau kata aku bagi dia orang makan wet food, ikan atau buah ayam tu. So, kalau kata buat macam aku buat, aku campur wet food dengan VCO ni, nanti mulut dia orang tak bau tau. Mulut dia orang bau harum je. Itu yang macam apa yang aku discover and aku nak share hari ni lah. So, for me, it is something yang something like a cheat code, and at the end of the day, kucing korang akan dapat benefit lah, added benefit. So, tambahan kepada wet food tu. So, kalau kata korang tak try lagi this New Cat VCO, hampa boleh try lah. Boleh try and dapatkan dekat beg kuning. I have been giving them this VCO. Ni nama dia Mocha. Apa tengok bulu dia. Ni dah 3 bulan lebih ni. Bulu elok je. Cuba tak si Mocha ni. And nak bagi dia tak susah. How to apply tak susah. Macam ni. Buka dulu dia punya safety pin. Dia ada something like a safety pin lah. Macam aku suka buat macam mana tau. Aku suka letak dekat tangan aku macam ni. Pump kat tangan aku. Like one pump. One or two pump. Bagi dia jilat. So as simple as this lah. Nak boleh bagi suplemen and yet dalam masa yang sama korang boleh bonding dengan korang punya kitten and kucing korang. Tengok. Memang dijilat sampai habis. So there is no issue macam orang cakap macam mana nak bagi makan VCO ni apa semua. Senang je. You can do as what I do. Or campurkan dalam dia orang punya diet lah. Macam wet food kan. And nothing goes to waste. Tengok macam yang bekas-bekas ni dia masih menjilat-jilat lagi. Macam yang ada dekat sini. Sapu je dekat dia punya badan. Dekat fur dia. You can apply dekat fur dia. And as simple as that. Nothing goes to waste. 2 pump tadi dia dah makan. Tengok dah kering. And boleh letak. And bau harum je. Macam anak aku cakap bau macam biskut kelapa. Literally memang dah kelapa kan. So this is one of my ways to bagi suplemen VCO, and also one of my way untuk bonding. Ni si Mocha ni, mau bonding dengan si Mocha ni. Lepas tu bulu dia pun cantik je, dapat khasiat daripada VCO. So this is my perkongsian untuk pagi ni. Pagi yang hujan. It has been raining since I don't know bila lagi, and not sure bila dia akan stop. So hari ni kat rumah je. Sejuk weh macam kat kamera ni rasa. So itulah. Nak try boleh check dekat beg kuning. Serius weh. Kucing korang mesti TikTok, bulu cantik, gebu je, bau harum. Bye.